Okey, hari ni sekali lagi kita pergi mandian di Pulau Air ni. Sebab mau bawa adik sekali lagi lah. Hari ni ramai orang. Di tempat yang kami pergi tu hari ramai orang. Jadi hari ni kita pergi ke darat sedikit. Woi, masuk lagi. Jangan, adik pendek. Adik pendek jangan. Apa benda tu? Apa benda tu? Macam ni. Dia nak makan. Aku nak dapat. Bisa balik tu. Ada juga. Ada itu, ada itu. Ke sana adalah hilirnya yang kemarin kami dah video sebelum ni, di hilirnya situ. Ini di hulunya sudah. Macam tu. Tapi masih ada orang lagi sana. Di hulu sana pun masih ada lagi. Kan susah. Memanglah susah yang. Apa tak boleh? Cuma apa tinggi. Aku mau masuk geng. Halo. Hati-hati. Dalam tu. Nah, dalam saja. Adik yang kesia, adik pendek. Adik pendek. Dalam. Nak pergi ke situ. Dalam. Pergilah ke. Pergilah ke itu. Kamu akan di dalam. Masih lagi di dalam. Apa yang? Dalam. Dalam kah? Sia dalam. Paling dalam tu. Nama buat makanan mana? Duduk. Aku yang duduk sudah mau bahas badan ke dalam air. Tapi saya sudah batu. Tapi saya sudah jatuh. Mana Catiman? Ada waktu. Apa ini? Siap. Adik jangan bawa batu dek. Yalah orang. Ini tinggi pula di sini. Woi, dalamnya tu. Dalam. Dalam. Man, duit man. Tenang sikit sebab kurang orang ni. Ini biasanya lokal yang tahu tempat ni. Kalau yang orang luar datang sini dia memang di bawah saja. Yang jarang naik ke atas ni. Yang lokal dia tahu. Ada lagi di atas pun masih ada. Apa? Nah, kawan baru mah.
banyak nih pokok-pokok durian ini. Ya, memang tenang kalau di sini nih. Pokok durian banyak, langsat, macam-macam ada. Pokok mata kucing pun ada di sini. Sejak tuh aku sejak. Sejak. Tenang lah kalau sini pergi. Nah. Dari lah keluar dengan adik ko di ayahku. Ya, Kenapa? Ada. Adik ini suka betul lah. Ada batu pula di sini. Ada batu. Ah, besar. Biarlah saya. Coba aku kita. Sejak kan? Kita. Coba kita. Oke, nanti kita sambung lagi video yang seterusnya. Apa benda ni aku? Kena mandi dulu. kayu.